Beli emas tidak boleh berhutang. Jika dilihat dari hukum syariah, ramai yang salah faham terutamanya dalam konsep Easy Payment Purchase atau EPP yang merupakan salah satu kaedah belian emas yang patuh syariah bersama Public Gold. Kaedah ini adalah belian emas yang mana harga untuk item emas yang anda pilih sudah dikunci untuk anda buat bayaran secara ansuran selama 6 atau 10 bulan. Anda hanya akan dapat emas apabila bayaran ansuran telah habis dibayar. Tetapi kaedah ini adalah perjanjian yang mana anda perlu pastikan anda bayar tepat pada masanya setiap bulan. Anda akan dikenakan penalti 10% jika gagal membuat bayaran. Berbeza dengan akaun emas gap, anda boleh sahaja menyimpan gram emas mengikut bajet anda tanpa komitmen, tanpa penalti dan tanpa sebarang caj tambahan. Bila cukup gram dalam akaun, anda boleh keluarkan mengikut saiz yang anda mahu, sama ada dalam bentuk gold bar ataupun dinar. Public Gold mendidik penyimpan emas untuk menabung dan bukannya untuk berhutang. Bagi yang berminat untuk mulakan tabungan emas bersama Public Gold dengan serendah RM100 sahaja, anda bolehlah isi beg biru saya ataupun rujuk pin video saya. Saya akan guide anda sebaiknya.